Ustaz Azhar, sekolah saya khabar janganlah air wudu kerana setiap tisian itu akan menolak api neraka. Tapi saya tak selesa dengan air tersebut. Untuk pakai telekung dan saya lak juga dengan tuala. Boleh tak? Untuk ringankan air wudu. Bagus. Ni muslimat tanya. Ustaz Azhar, sekolah dia khabar dulu, kalau kita ambil wudu, air yang bekas-bekas wudu janganlah. Faham tak lagi? Baik. Pendek cerita, hukum lap bekas air wuduk pada badan selepas berwuduk, hukumnya ada dua hukum. Yang pertama, ulama kata harus. Pendapat yang kedua makruh. Dia berkisar dua tu saja. Faham? Yang kata harus kerana tidak ada larangan. Faham? Yang kata makruh kerana pernah Nabi berwuduk dan Nabi diberikan hand kecil, sapu tangan, Nabi tak lap. Okey? Kerana apa? Kata ulama, air bekas wuduk tadi semuanya adalah ibadah, asarul ibadah. Jadi benda-benda ibadah biar lama duduk kat badan kita, biar dia kering sendirilah. Itu maksudnya. Jadi asal bala. Ada pendapat mengatakan bolehlah, ada pendapat mengatakan makruh atau khilaful aula. Baik, atas pendapat yang mengatakan makruh lap, kalau kita nak lap juga sebab basah kita tak selesa nak semayang, sebab basah jadi patik sawa dak telekung kita, maka lap tidak lagi makruh, hukumnya harus.